Okey Aisyah, kami telah mempertimbangkan permohonan kamu dan saya juga telah menyokong permohonan kamu. Apa yang terjadi selepas ni, kamu akan ditemunuga oleh Jabatan Arah. Saya harap kamu akan berjaya. Dah hadir Jen. Saya nak jadi Jam Master. Bagus sangatlah kamu. Tapi ingat, sekarang kamu kena fikir apa kepakaran kamu. Saya Trooper Haziq bin Omar. Selamat mendarat. Stop! Masa ni lah sudah. Aku masih nak terkencing. Nak terkencing ke kencing takut? Mulut kau cantik sikit Ini komando tau. Lain tempat aku turun mendarat. Lain tempat kau mendarat. Atau kau cari. Yang besar dia aku sediakan. Ha? Alah. Tuan, siapa yang sangkut pokok? Apa lagi? Kami yang ambil tu lah. Kau gelak. Jadi pada kau pula ni. Saya semakin tak faham, Komander. Kalau tak faham, ikut saja. Saya tak setuju dengan cara Komander. Kan sebaiknya kita berbalik pada landasan kita, pada perjuangan kita yang asal. Itu hanya momokan. Faham? Salib. Kau nak protes? Boleh aku cakap dengan kau sekejap? Cakaplah, nak cakap apa? Ayah kau belum bagi keputusan lagi pada ayahku. Yalah, pasal dia datang menisip untuk kau. Kau tak sudi nak kahwin dengan aku Soal kahwin ni, aku malas nak fikir dulu. Yelah, aku masih belajar kan? Kita tunang dululah. Setahun, 2 tahun atau 3 tahun. Yang penting kita ada ikatan. Aku rasa belum perlu lagi. Kau tak sudi kan kahwin dengan aku kan? Soleh, macam ni lah. Kau percaya tak pada jodoh pertemuan? Ajal maut takdir? Kalau kau percaya padanya, kau tak payah nak risau dah. InsyaAllah, kalau ada jodoh. Yalah. Aku tunggu je lah. Ni, aku pun ada urusan jemaah ni. Soleh. Ya? Aku nak tanya sikit. Pasal apa? Kau sekarang masuk pertubuhan jemaah kan? Kenapa? Pernah tak kau pergi kat universiti kita orang? Dulu ada, sekarang tak lagi dah. Penuntut-penuntut dekat universiti kau tu semua dah terpesong jauh. Tak mau belajar, tak mau faham, tak mau jadi lebih Islamik. Entahlah, biarkan orang. Aku pergi dulu Pokok bunga tu, kalau dijaga, disiram dengan elok, hidupnya pun subur, bunganya pun cantik keluar. Semua orang suka pandang. Manusia memanglah suka benda-benda cantik, Mak. Tak semestinya semua cantik. Elok pun kena juga. Kalau bunga tu, mesti harum baunya. Mira faham. Ni Mira, boleh tak Mak tanya sikit? Tanya banyak pun boleh, Mak. Kamu tak suka ke si Soleh tu? Bukannya Mira tak suka. Oh, jadi kamu sukalah ya? Mira tak cakap pun Mira suka kat dia. Cuma Soleh tu bukan lelaki idaman Mira. Itu je. Oh, idaman lah. Bukan idaman lah. Hati kita ni bukannya boleh dipaksa-paksa. Kita ni ada keperluan dan cita rasa tersendiri. Mungkin salah satu faktor jodoh. Amboi, kamu kalau bercakap memang pandai. Yelah, betul lah apa Mira cakap, Mak. Ke Mak yang dah berkenan dengan si Soleh tu? Kamu ni, situ pula perginya. Tu ni Mak nak kenan-kenan lah. Nampaknya JKK kita dah faham tentang pertubuhan yang bertoping kat agama tu.
Saya bukan apa, Mam. Cuma nakkan mereka tahu tentang perkembangan terkini. Yang saya dah dapat maklumat daripada Jabat Daerah, memang ada pertubuhan yang nak masuk kampung kita. Dah ada pun yang terlibat. Cuma tak kena pasti je lagi. Memang ada cubaan nak masuk kampung kita tentang kefahaman baru ni. Ini yang membimbangkan saya sebenarnya. Yalah, benda ni melibatkan akidah. Apa sebenarnya yang mereka hendakkan? Kalau masyarakat Islam dah memang berpegang pada amalan sejak dari dulu lagi, kenapa nak terima tentang amalan kefahaman baru ni? Saya percaya imam lebih tahu kan? Yalah, cuma pihak polis tak maklumkan kepada kita siapa penduduk kampung kita yang disyaki terlibat. Mungkin tak ada bukti yang sah. Nah, saya percaya penduduk kita tak terpengaruh. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam. Said. Ni aku ada bawa bubur sikit untuk kau. Terima kasih. Kenapa monyok ni Pak Ali? Macam tak sihat je. Kaki aku ni rasa sakit semula. Berdenyut pula aku. Kenapa pula ya? Ni bekas kena tembak dulu. Menyusahkan betul lah saya. Kesian Pak Ali. Nak menanggung sakitnya kan? Dah kena nak buat macam mana saya. Tapi semakin aku rasa sakit, semakin aku benci pada komunis. Kalau ada orang kata komunis itu boleh dimaafkan, aku tak boleh terima saya. Ada pula orang kata bekas komunis itu macam hero pula. Hero kepala otak dia orang. Yang kau marah sangat kenapa? Benda tak minasabah. Itu yang aku marah sangat. Yang kau ni jadi hero kita orang. Tak pula dia orang canangkan. Aku bukan hero, Said. Aku ni bekas askar. Memang itu kerja aku. Nampak serius kaki kau ni Pak Li. Elok kau pergi hospital. Kau telefon si Kamil tu, bagi tahu dia. Tak payahlah, jangan ganggu dia. Baiklah, kalau macam tu, aku hantar kau ke hospital. Aku takut kaki kau tu lagi teruk. Terima kasihlah, Said. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Tuan. Terima kasih. Sajen Pong. Apa khabar Pak Ali? Alhamdulillah, Tuan. Silakan duduk. Khabar Sajen. Alhamdulillah. Dah sihat ke? Saya sihat, Tuan. Terima kasihlah, Tuan, kerana sudi datang tengok saya dan juga Sajen Pong. Terima kasih. Pak Ali memang nafsara, tapi semangat dan hubungan kita masih belum sara. Betul tak Pak Ali? Betul tu, Tuan. Betul tu, Sarjan. Kita pun akan bersara suatu hari kelak. Dan kita pun tahu, kita tak pernah berhenti berfikir pasal keselamatan negara kita. Itu yang paling penting saja. Pak Ali. Ya, Tuan. Saya ada satu kerja baru. Kerja yang betul-betul saya minat. Menulis buku tentang Pak Ali. Saya tak pernah ingat tentang kisah saya, Tuan. Cuma yang saya ingat, macam mana saya kena tembak. Hinggalah sekarang saya menderita, Tuan. Saja. Namaku Ali bin Ismail. Aku percaya aku memang ditakdirkan menjadi tentera dan menjadi sebahagian dari rakyat negara yang tahu tanggungjawab menjaga maruah dan kedaulatan tanah air ini. Pada mulanya, aku tak pasti apakah aku boleh memberikan sesuatu pada negaraku. Aku ini warga kecil, bukan pemimpin, juga bukan bangsawan. Tapi kata orang, setiap dari seorang masih punya sesuatu yang boleh disumbangkan pada Ibu Pertiwi. Saya pun tak sangka yang saya masuk askar setelah jumpa pakcik. Dulu saya rancang nak sama belajar. Tengok-tengok saya masuk askar pula. Aziz pun belajar juga.
belajar jadi askar. Itu takdir namanya. Mungkin kita ditakdirkan begini kerana ada sebab. Pakcik pun ingat kita masuk askar cuba pergi perang aja. Apabila pakcik jadi askar, banyak yang disedari ketika perang. Maksud pakcik tentang muslihat dan taktik? Iya, tak sama yang kita belajar. Pengalaman itu sendiri akan mengajar kita tentang nasib kita, nasib generasi kita. Entahlah Haziq, banyak sangat yang kita nak fikirkan bila banyak rahsia yang kita tahu. Desember 1986, Operasi Koyan. Aku dan Korporal Kenawang serta 4 anggota ditugaskan mencari sebuah penempatan musuh di GR-44576. Kami menyelinap masuk dan semakin hampir di sebuah rumah yang dijadikan penempatan sementara. Menurut ejen berisikan, penempatan tersebut adalah sebagai pusat untuk mengagihkan makanan. Aku tak sangka yang bangsa aku, juga rakyat negara aku sanggup buat apa saja untuk merampas kuasa, meskipun memusnahkan bangsa sendiri. Sampai bila perkara ini akan berakhir? Mungkin mereka dapat kami tewaskan, tapi mungkin generasi kami akan menempuh musuh baru. Aku tak pasti. Bolehkah mereka menghadapinya? Berapa ramai orang tahu dan berapa ramai pemimpin kita yang akan tahu? Aku pun tak pasti. Akukah yang akan beritahu pada mereka atau mereka akan tahu juga? Ini dah baru. Mana kata kalau mau lain kalah bersihkan ini barang. Dia lupa sembahyang, lupa mengajinya. Itu rasa. Tapi bang, kamu cakap sama lu, itu Melayu punya hak. Tapi kau Cina, ada susah sikit loh. Apa susah? Kasih mabuk banyak-banyak, kasih main judi banyak-banyak. Semua dia lupa, itu candu dia suka ke apa? Wah bang, lu banyak pandai. Kalau ini macam, wah rasa kita tak payah pelang lagi oh. Kita pelang lama-lama kita menang juga. Tapi walah satu hal. Walah sah. Kita pelang-pelang juga. Tapi ini balang. Kita mau hantam juga sama dia. Baru kita boleh cepat menang loh. Ada betul tak? Betul. Ha. Betul cakapnya. Hari itu kami bunuh mereka yang memusnahkan bangsa sendiri. Tapi cuma 6. Mungkin masih ada 60. 6,000 atau 60,000. Pilot! Sifat kenegaraan itu bersangkut paut dengan cintakan kepada bangsa dan agama. Cinta kepada agama itu selaras dengan kehidupan kita. Tanpa agama, hidup kita tanpa panduan, tanpa hala tuju yang boleh membawa bangsa kita ke matlamat yang jauh ke hadapan. Umpamanya, maju dalam pelbagai bidang, ya, selaras dengan kehendak kemajuan ummah. Tamadun didirikan dengan kemajuan ummah yang bijak dan pandai dalam pelbagai bidang ilmu.
Sebab itulah musuh kita sering mencari dan berusaha untuk meruntuhkan dan memporak-perandakan struktur bangsa kita, masyarakat kita, agama kita. Usaha dan formula ini sebenarnya telah mereka temui, iaitu mengelirukan dari segi kefahaman beragama. Yang paling kejam dan paling zalim sekali, mereka sedang berusaha memisahkan kita daripada kitab suci Al-Quranul Karim. Nauzubillah. Assalamualaikum Pak Imam dengan Tok Ketua. Waalaikumsalam. Salam. Kenapa dengan semua orang? Tengok saya lain macam je. Macam mana tak kena tercangak-cangak semua. Pak Imam dengan Tok Ketua dia pergi mana? Kan pagi ni lepas subuh ada ceramah. Imam sendiri yang bagi ceramah. Kau tak tahu? Kau tak pergi lah tu. Tok Ketua dah baca surat khabar ini? Ha? Kamu tak tahu kan? Bila aku sampai di sini, aku nak baca surat khabar lah ni. Berita gempak, Tok. Saya tak tahu nak cakap macam mana. Pak Imam mesti tak percaya. Gempak sangat ke berita tu? Sekejap, saya pergi ambil surat khabar dulu Tunggu sekejap Bang, ni surat khabar sekejap bang. Ya. Ha ni. Siapa lu? Pin melintang di buruk. Siap. Ya. Bukan nama. Tok, tengok Tok. Nama siapa Tok? Sedih. Surat khabar tu belum bayar lagi tu. Macam mana boleh ada gambar aku? Sahaja aku. Aku bukan nak jadi pengganas. Aku nak jadi pendakwah. Soleh! 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 Jadi dengan si Soleh ni. Soleh! Kenapa? Soleh dah tahu ayah. Semua ni fitnah. Soleh kena tinggalkan kampung ni segera. Ada orang sakit hati dengan Soleh. Soleh tak nak naik. Soleh pergi rumah. Macam mana gambar kau boleh masuk ke khabar? Ayah betul-betul tak faham. Kau ni jadi peganas ke? Kau kata kau masuk ke pulang berdakwah. Itu yang Soleh kata ayah. Soleh bukan militan, Soleh bukan penjenayah, bukan peganas. Soleh, macam mana ni? Mak tak sangka betul
betul lah. Apa yang ada dalam surat khabar tu betul ke? Tahu dah, Ma. Dah tak boleh fikir dah. Dah tak boleh fikir sekarang ni. Dah sabut dah. Soleh kena keluar dari kampung ni. Keluar dari rumah ni. Soleh! Apa nak jadi pada anak kita tu, bang? Saya risaulah, bang. Betul ke apa yang kita dengar ni? Kita bukan dengar. Kita lihat sendiri dalam surat khabar ni. Saya dah tak tahu apa nak cakap. Kalaulah betul, malu kita tahu. Malu. Soleh bukannya macam tu. Soleh budak baik. Kuat beragama. Saya pun fikir begitu juga. Kita tak perlu bimbang. Mungkin polis akan buat siasatan. Ke manalah Soleh pergi, bang? Dia terkejut dan malu agaknya. Biarkan dia pergi dulu. Mendung, selamat petang Sarjan. Selamat petang. Sarjan jadi saya ke? Ya. Doa. Macam mana? Saya akan sama belajar. Saya akan belajar dan akan dapat ijazah. Kau ni, itu pun kalau kau lulus. Kalau kau tak lulus, jumpa aku. Buat apa Sarjan? Kerja dengan aku lah. Aku ni kan kuli. Kena cari pekerja biasa. Mana boleh cari pekerja yang ada ijazah. Jangan cakap macam tu Sarjan. Tak betul? Iyalah, kelulusan pun SPM je. Kenalah jadi kuli. Kuli yang terhormat. Banyak jasa pada negara. Tu kau cakap. Orang lain tak cakap pun. Tapi itu kenyataannya saja. Aisyah, kau tengah belajar kan? Kenapa? Kau tak bagi aku belajar ke? Tak ada, aku tak cakap yang tu pun. Seronok belajar? Mana ada belajar seronok. Kalau nak seronok, kena berehat, bercuti, bercinta. Tu baru seronok. Yelah. Ni, kau jangan fikir kau seorang je dapat sama belajar. Kat sini, ramai lagi anggota tentera yang sama belajar tau. Masuk you lagi tau. Apa motif awak mengarut ni? Aku nak jadi mahasiswa. Faham? Macam tak percaya je. Betul lah. Kalau tak, kenapa aku telefon ni? Tahniah Haziq. Oi, cepat sakan nampak? Dulu tak dapat, sekarang dapat. Dapat apa? Dapat Aisyah? Ke situ pula. Siapa nak kat Aisyah tu? Emosi tak menentu. Aisyah tu, walaupun dia macam tu, tapi dia cantik kan? Sekarang siapa syok kat dia? Aku ke kau? Aku kalau syok kat dia, dia bukan nak kat aku pun. Tapi dia memang cantik kan? Aku anggap dia kawan je lah. Jangan cakap macam tu. Biar kita cakap macam lelaki lah. Matang sikit. Aku nampak dia memang suka kat kau. Kau biar betul. Kau serius ke apa ni? Weh. Boleh cakap lah. Halo, boleh saya cakap dengan Dato' Ongkol? Ada kecemasan di wad perubatan.
Dah dapat belum keputusan darah pesakit tu? Belum lagi pun. Tolong trace segera. Kalau Mak tak siap lagi, minta diorang bagi prioriti pada ujian tu. Kalau tak ada keputusan tu, susah saya nak tentukan management seterusnya. Harap-harap semuanya okey lah. Baik, Puan. Hello, Mak Mal. Boleh saya dapatkan keputusan darah Sarjan Bersara Ali bin Ismail? Ya, Ali bin Ismail. Saat yang paling ditakuti oleh seorang askar adalah diserang hendak, kerana ia serangan yang tidak diketahui arahnya. Ia seperti jerangkap sama yang dipasang dan menunggu datangnya mangsa seperti kami. Zam! Zam, kau tak apa-apa, Zam! Zam! Kuatkan semangat kau. Kau kuat, Zam! Kau kuat! Aku tak nak kau bagi tahu sendiri. Kau akan jumpa keluarga kau, Zam. Assalamualaikum saja. Waalaikumsalam. Apa yang saya boleh bantu, Tuan? Boleh share sikit? Yang itu pingat apa? Saya tak pernah nampak. Ini pingat darurat. Mereka yang pernah terlibat dalam peperangan menentang penganah komunis layak memakainya, termasuk tentera dari Commonwealth. Tujuan saya datang ni untuk menyampaikan kejutan berkaitan dengan penyampaian pingat kepada Sarjan yang akan disampaikan oleh Menteri Pertahanan. Saya dapat sarah pun masih dapat pingat lagi, Tuan. Kerajaan dah wartakan pingat ini, baru lagi diluluskan. Dia tak setinggi darjatnya seperti pingat pahlawan gagah berani yang saja ada, tapi cukup untuk mengiktirafkan kita. Terima kasih, Tuan. Datang ya kalau Sarjan sihat. InsyaAllah, saya mesti datang, Tuan. Terima kasih. Apa yang berlaku ni? Apa yang aku dah buat? Apa yang terjadi ni? Saya percaya dia orang tu salah orang. Menuduh si Soleh. Dia bukan buat kerja tu. Dia buat kerja dakwah. Saya pun terfikirlah begitu. Takkanlah si Soleh pergi sejauh itu melakukan keganasan. Saya tak percayalah. Soleh bukan macam tu. Saya bimbang sangat ni. Takut dia ditangkap. Polis pun sedang mencari dia sekarang ni agaknya. Tak tidur malam saya dibuat. Apalah nasib kami kalaulah Soleh tu terlibat. Tak tahulah nasib kami macam mana. Kalau ditangkap polis, apa agaknya akan terjadi, Tok? Mungkin di bawah ISA sebagai mengancam keselamatan negara. Sabarlah Mak Soleh. Kalau dia tak bersalah, insya-Allah. Sama-samalah kita berdoa kepada Allah, semoga anak kamu Soleh itu selamat. Orang kampungnya boleh pandang kita macam kita ni hina sangat.
jahat sangat ke si Soleh tu? Si Soleh tu kan anak kita. Aku tahulah. Ini bukan kerja dia. Kita ni kan keluarga terhormat. Keluarga baik-baik. Abang selalu cakap macam tu. Betulkah kita ni dari keluarga yang terhormat, berketurunan beragama? Tapi apa yang saya lihat, abang melatih Soleh tu dengan sifat riak dan takbur. Apa awak cakap? Awak jangan nak derhaka dengan suami tau. Saya tak kisahlah bang, apa yang abang nak cakap, derhaka ke. Saya sekarang ni, saya nak luahkan perasaan saya pada abang. Abang sekarang ni dah riak. Perbuatan abang tu riak dan takbur. Tuhan marah tau. Masa aku mula masuk askar, aku mentah macam kau. Tak tahu apa tentang taktik, tentang peperangan. Yang aku tahu dan ada hanya semangat. Tapi semangat tak cukup tanpa akal, tanpa upaya menilai sesuatu. Kamil, minggu depan ayah ada jemputan terima pingat. Harap dapat kita pergi bersama. Jemputan tu untuk ayah je kan? Untuk ayah dan juga arwah mak kamu. Kamu wakil untuk mak kamu. Yelah. Ayah balik dulu. Asyik balik dulu nak. Baiklah pakcik. Ayah sampai rumah nanti, jangan lupa telefon Kamil lah. Yalah. Kamu tu kerja rajin-rajin. Jangan malas. Apa yang kamu buat berbalik pada niat kamu. Jadi askar ni tak boleh kaya nak. Jadi jangan bercita-cita jadi orang kaya. Kami minta maaf ayah, tak dapat nak hantar ayah. Ayah ni kan bukan askar. Ayah dah faham sangat. Janganlah kamu risau. Mereka dah sediakan kereta ni pun dah, alhamdulillah. Dah, ayah balik dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Kita panggil. Sekarang ke? Ya, katanya ada misi khas. Baiklah, kamu pulang dulu, saya akan menyusul kemudian. Okey. Komando, selamat pagi tuan. Komando, selamat pagi. Minta kebenaran masuk tuan. Masuk. Masuk tuan. Sarjan Fong. Tuan. Bagus kamu dah sampai. Ada berita untuk kita. Apa hanya tuan? Macam penting ya? Kamu ingat lagi tak Abu Farsi? Mestilah saya ingat tuan. Dan memang kita berhutang untuk menangkap dan menghapuskan markas ni tuan. Kita memang akan terlibat dalam operasi ni. Masa dan tarikh akan ditetapkan. Cuma buat masa ni kita cuma tunggu arahan daripada pihak MAB dan siapkan saja anggota. Untuk makluman juga, pihak pendidikan telah pun mengemas-kini masa dan tarikh yang sesuai untuk kita mulakan operasi. Sebab kali ini kerajaan mahukan kumpulan ini lumpuh sama sekali. Saya akan aturkan anggota tuan. Okey, untuk pengetahuan semua juga, operasi ini akan melibatkan sempadan negara kita, iaitu negara jiran kita sendiri. Rundingan masih dijalankan setakat ini di antara negara kita dan negara jiran. Dan Wisma Putra akan memaklumkan hasil rundingan itu dalam masa yang terdekat. Saya tertanya tuan, kenapa pihak berkuasa negara terlibat tidak mengambil tindakan atas mereka tuan? Okey, ia disebabkan oleh ramai rakyat kita yang terlibat, atau berkemungkinan juga terdapat faktor-faktor lain mempengaruhi operasi tersebut. Apapun misi yang dimanakan, itulah yang paling penting untuk kita laksanakan. Tak. Okey, sebenarnya kalau macam tu, esok kita tajamkan latihan. Saya tidak mau gagal dalam latihan ini. Demikian mahukan yang terbaik untuk operasi ini. Tuan? Okey, kata. Selamat tinggal di semua. Ya. Maklumat untuk semua. Ini kita akan melaksanakan operasi bergabung bersama
unit pasukan yang lain. Mungkin Pascal, TK, PJRM ke bantuan daripada TLDM dan TUDM. Saya mahukan dari anggota yang cedera. Faham? Maksud saya, kalau seseorang tak ada tenaga dan tidak fokus, dia akan menjejaskan pergerakan. Faham? Maksud Sarjan, ada pasukan lain yang menjalankan gerakan serentak? Ya. Operasi ini akan dilaksanakan mengikut penugasan tim masing-masing. Jadi, apabila operasi sebenar, kamu mestilah buat yang terbaik. Faham semua sekali? Faham. Tak lama lagi kau nak belajar kan? Tinggalkan kita orang. Sedih lah kita orang. Tak payah nak sedih-sedih sangat lah. Habis belajar aku balik tugas. Mungkin masa tu kau naik pangkat. Naik pegawai ke? Masa tu aku salute kau. Tuan Aziz! Dalam askar ni jangan kejar pangkat. Kalau tak dapat boleh sakit jiwa tau. Betul lah kan. Kita ni pendaki berjaya lah. Ada beret hijau, kepakaran asas. Tengok macam Abu tu. Kesian dia. Sampai sekarang beret hijau tak dapat. Kan. Apa cerita si Abu tu? Tak dengar berita pun. Aku rasa dia tengah kumpul tenaga kot. Cakap pasal belajar. Kau bila sama belajar? SPM kau tu elokkan sikit. Aku tak tahu lagi lah. Tengok lah. Lagipun bapa aku tengah sakit ni. Dia dah okey nanti. Aku ambil lah. Kita muda lagi, Mel. Banyak peluang lagi. Kau tak nak kahwin ke? Kahwin? Yalah. Kap Alif Waw Ya Nun. Tak fikir lagi aku. Tak tahu. Aku ada benda nak tanya. Kau mesti tak boleh jawab. Benda? Kuis ke? Kuis. Antara Amira dengan Aisyah, kau pilih siapa? Jawab. Aguan, aku nak tanya kau satu soalan. Kau dah nampak askar? Alah. Bukan senang nak bunuh orang macam aku ni. Tahu? Aku nak keluar. Kau jangan buat kerja bodoh. Sama semua rancangan kita dalam poket kau nak keluar? Nak jual maklumat? Berapa juta yang kau dapat? Okey, berita baik kepada semua. Wisma Putra telah mendapat kebenaran untuk kita melaksanakan lintas padat. Okey, kita akan membantu pihak berkuasa negara tersebut untuk menyerang kubu okupasi. Jangka masa bergerak kita ke kawasan TEK akan dimaklumkan kemudian. Tuan, kami telah bersedia. Kami cuma menunggu arahan saja. Satu form, setuju rasa anggota kita. Baik, Tuan. Okey, bagi rancangan operasi, kata kod dan juga senarai lain ada dalam dokumen. Kata-kata jodoh juga ada dalam dokumen. Ketiga, Rakun Tentera dan sentiasa menjunjung tinggi sikap kepewiraan dan